Antara ubat itu kawan yang hebat sekarang ni ialah kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, tolong ambil perhatian. Penyakit hospital, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gaut, teruk, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik, sakit lutut, sakit saraf, sakit kepala, sakit kulit, kena sihir, ataupun tak kena penyakit lagi akan jadi antibiotik. Saya bawa sejenis kayu ni tuan-tuan, nama dia kayu kemuning hitam. 1000 tahun dulu duduk dalam batu. Saya ambil pengatuk batin orang asli, carilah tuan-tuan, kalau jumpa apa kata saya bayar. Rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning, bukan minyak mutu kan. Jadi kuning, minum segelas kali, insya-Allah pecimani darah tinggi, jantung sumbat, minum segelas dah tunggu 5-6 dah pecimani. Sampai bila dia boleh pakai? Selama-lamanya. Sebab dia keras macam besi, nak potong 100 pun tak apa. Sudah rendam, simpan, susah nak dapat. Ya, cukup bagus, nama dia kayu kemuning hitam. Faham? Saya kata rendam, bukan telan, mampus. Besar ni. Mak ayah di rumah sakit lama dah, cuti lagi nak balik, orang balik hadiah ni ke dia. Cukup suka mak ayah kita kalau dapat hadiah ubat ni. Bawa orang tua dulu sihat, sebab apa orang asli sihat, sebab apa dia rebus air kayu minum. Oh ni rendam dia, air jadi kuning minum dengan izin Allah.